Make sure save video ni untuk kita pakai satu hari nanti. Boleh tunjuk cara guna pam angin bila tayar pancit tengah highway? Ini soalan paling best. Jom saya tunjukkan dekat korang macam mana. Okay, kebanyakannya sekarang kereta yang import daripada Japan tak banyak yang datang ada spare tayar, ataupun apa-apa kereta lain tak ada spare tayar. Make sure korang kena dapatkan liquid dan juga pump dekat sini. Ni untuk Toyota Alphard dan juga Velfire. Nanti bila korang dah buka box tu, dia ada letakkan sekali manual cara-cara untuk menggunakan kompresor dan juga liquid pump ni. Hari ni saya nak tunjukkan secara lisan. Manalah tahu ini sangat-sangat membantu, lagi mudah untuk korang faham. Make sure sebelum jalan jauh, peralatan ni kena ada dalam kereta. So ini salah satu cara untuk menyelamatkan korang bila berlakunya tayar pancit dekat mana-mana lah. Tapi bila tayar tu pecah, dia tak membantu. Ini dia membantu sekadar tayar pancit sahaja. So ni adalah pump yang datang asal daripada kereta ni. Ini adalah liquid yang akan tutup lubang, maybe contoh paku ke kena dekat tayar kan. Bila dah buat macam ni, dah pump liquid, cepat-cepat pergi dekat kedai tayar, buat yang selebihnya, yang sebagusnya. Ambil konektor ni, masukkan dekat tempat untuk kita on switch dia nanti. So konektor ni dia akan on switch mesin pump tersebut lah. So ini nombor 2, kita tekan on. So dia dah ready untuk digunakan. So kita dah boleh start gunakan liquid yang dia bagilah. Bila ni tayar dah pancit lah, saya ambil contoh bila tayar dah pancit, kita buka, masukkan dekat sini, pusing sampai ketat. Yang ini kita dah join. So liquid tu akan masuk daripada mesin dan dia akan terus pump dekat tayar yang pancit ni. Terus tekan on je. So yang ini korang boleh refill dekat kedai-kedai tayar, boleh beli. Dan make sure bila kita dah pakai sementara, teruslah pergi dekat kedai tayar untuk lebih selamatkan tayar korang ni. Dia hanya membantu sementara saja. So dapat tau.